Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak tunjuk simulasi untuk solat yang sempurna bagi solat subuh. Sebelum tu solat subuh kita ada 2 rakaat, dan sebelum solat kita kena wajib mengangkat air sembahyang, wuduk. Jadi solat subuh ataupun solat kebiasaan yang kita sembahyang 5 hari untuk semalam tu, kita ada 13 rukun. Yang mana daripada berdiri tegak, menghadap kiblat, angkat takbir sampailah ke beri salam. Jadi saya akan tunjukkan satu-satu. Jangan leka, stay fokus, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita kena berdiri tegak dan pandang kiblat. Dan dalam sesuatu kita kena niat. Niat dia apa? Usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Tu kalau kita jadi makmum lah. Kalau kita jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bila kita dah niat, diikuti dengan takbiratul ihram. Selepas tu kita teruskan dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin sampailah waladdallin amin. Lepas tu bolehlah kita buat bacaan surah yang sunat, contoh Qul Huwallahu Ahad ke, Qul A'udzu Birabbin Nas ke. Kalau tak baca pun tak apa. So seterusnya kita teruskan dengan rukuk. Bacaan rukuk adalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Pastikan badan kita kena luruslah. Tangan dua-dua dekat kepala lutut. Seterusnya kita iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah bacaan dia. Seterusnya kita sujud. Sujud pastikan 5 anggota kita kena, iaitu kepala dan dahi, wajah kita, 2 tapak tangan, 2 kepala lutut dan 2 anak-anak jari kaki. Macam inilah bacaan dia. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lepas daripada sujud, kita bangkit, kita duduk antara 2 sujud. Bacaan dia Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lepas tu kita sujud balik dan kita bangun. Apa yang membezakan bila kita dah bangun, macam biasalah sebab solat subuh 2 rakaat kan. Apa yang membezakan solat subuh dengan solat-solat yang lain adalah solat subuh kita ada bacaan doa kunut. Doa kunut tu di mana? Doa kunut tu terletak selepas kita bangun daripada rukuk. Bangun daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita baca doa kunut. Bacaan dia berbunyi seperti Allahumma hadina fiman hadais, wa afina fiman afais, wa tawallana fiman tawallais, wa barik lana fima a'tais, wa qina bi rahmatika syarra ma qadais, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alais, wa innahu la yazillu man walais, wa la yanzu man 'alais, tabarak rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadais, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dia pendek dia. Lepas tu kita teruslah dengan sujud dan diakhiri dengan, lepas daripada sujud kita bangkit, diakhiri dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhir dia, bacaan dia adalah seperti At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis majid, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi lengkaplah 13 rukun bagi solat fardu subuh. Mudah kan? Jadi jangan lupa solat, okey? Jom.